Kalau kita sedang mendengar kuliah dan ceramah, tiba-tiba mata kita mengantuk, syaitan telah melomor celok di mata kita supaya kita mengantuk untuk lalai daripada pengetahuan agama. Tak? Betul ke tidak? Jawabnya kita tak dengar lagi lah. Hadis sahih mengatakan syaitan lomor celok. Yang adanya syaitan itu sentiasa mengganggu anak Adam. Daripada sumpah pertama di hadapan Allah, bila Allah halau dia daripada syurga, syaitan bersumpah la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan ganggu sekalian kamu. Nak? Amalnya anak cucu Adam aku akan ganggu belaka. Semua aku nak kacau belaka. Maka di dalam suatu hadis Nabi SAW menceritakan, syaitan ini akan datang kepada anak Adam, lalu ditiupkan pada telinganya supaya lalai daripada apa benda ni, sembahyangnya. Ini juga hadis sahih. Dia tengah semayang ditiup. Dia suruh ingat situ sini. Dia kata uzkur kaza wa kaza. Hei si pulang, mu ingat tak benda ni? Anak kucing kereta buah kat mana? Anak kucing kereta buah kat mana? Kita pun atas peti sejuk. Balik awal semayang. Begitu juga orang yang sedang duduk di dalam masjid mendengar khutbah, datang pula syaitan, ditiupkan kepada manusia itu supaya mengantuk. Tidakkah boleh lama celok? Itulah Nabi kata, bila kamu berasa mengantuk, maka bangun beralih tempat. Kerana gangguan syaitan. Dalilnya bila habis sembahyang jemaah dak ngantuk dah. Jadi cerah mata habis. Time baca khutbah nerak terus Tok Bila. Faham tak? Menyembah rata-rata Tok Bila tu.